Macam mana nak buat jika imam tu fasik? Boleh ikut jemaah ke tak? Jika solat tempat lain jadi seru hati. Ayahlah apa? Seru hati ayahlah imam. Baik, tok imam kampung tu fasik. Tok imam kampung tu jual api kuda tok imam. Lagu mana kau nak buat? Sah tak semayang belakang? Baik, jumhur ulama, pendapat yang diikuti oleh ramai ulama, inilah yang paling kuat, sah berimamkan fasik. Sah. Yang tak sah, juru nikah fasik. Pasal juru nikah tak boleh sama dengan tok imam masjid. Tok imam fasik sah. Dia ni hak masalah orang ramai. Kalau tak sah jadi payah. Hak benda orang nak semayang pun jadi payah. Jadi sah. Yang tak sah tok imam kafir. Baru tak sah. Tok imam fasik sah. Tok imam minum arak, tok imam kaki porong. Dalam raga mutu tok imam penuh dah teruk. Main judi sangatlah ni tok imam. Tok imam isyak dadah. Tok imam rokok jatuh nombor loteri jatuh berdebau. Umpamanya sah lagi. Ulama kata kalau ada imam yang tidak fasik, afdal imam yang tidak fasik. Lebih afdal. Gitu. Tok imam kafir tak sah. Walaupun kita tahu lepas semayang. Faham? Tapi kalau tok imam berhadah, sah ikut. Tok imam berhadah, sah ikut. Pasal apa? Pasal berhadah masturun, dia tersembunyi. Tok imam dia jimak bini dia. Wak lolok kata imam ni, tok imam lain. Tok imam ni dak agak cetang. Jadi bila dia jimak bini dia, kita tengok tak dia mandi? Tak. Jimak tengok. Tak juga. Takkan dia jimak surat. Jimak di rumah dia. Lepas jimak dia mandi, kita pun tak tahu. Maka kalau dia mari surah, dia dok mandi junub, kita nampak. Itu panggil hadas masturun amrun i'tibariyun. Hanyalah iktibar, hukum ni ada, tapi nampak tak nampak. Wajib tanya tak tok imam? Tak wajib tanya. Tok imam siapa? Tunggu kat tu. Tok imam mandi wajib lagi. Oh, tak ingat dia. Tak wajib tanya, memalukan. Nampak? Sebab tu bila kita salah lepas pada semayang, tok imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, dah ingat setara mandi junub. Jangan khabar ke makmum. Khabar pun tak salah, tapi kau mang sepandang pergi khabar gitu. Pasal ada tok imam pernah berlaku di umum. Pengumuman, assalamualaikum, saya sebenarnya terlupa mandi hadas besar. Tak payah khabar lah. Satu surah tu dia ulang balik semayang semula. Yang ulama kata bila imam berhadas besar sudah salam, makmum sah, imam saja yang tak sah. Imam wirid pendek-pendek sudah lah. Lepas wirid pendek-pendek jalan slow, siapa dekat tak ada orang lari lagi. Balik mandi. Ini garis pendek. Tapi kalau tok imam kafir, selesai lepas salam kita tahu tak sah juga, kena ulang semayang. Nampak? Kena ulang juga semayang. Tok imam salam baru kita tahu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum baru dapat, Sami belu. Kena qada. Ni ulama fiqh sebut. Tapi dia kata kafir, Sami belu tu kita tambah lah.